Okay guys, so hari ni kita nak buat video pasal Shopee guys. Alright. Kalau nak bandingkan Shopee dengan TikTok so saya recommend korang pergi buat Shopee. Sebab Shopee dia tak ada pantang larang sangat. Cuma Shopee ni dia lambat sikit untuk dapatkan pembelian tu, memang lambat lah sebab kita bermula daripada kosong follower. Macam TikTok dia kena 1000 follower, so ada 1000 orang yang akan tengok kan. Kawan-kawan kita yang 1000 tu akan tengok. Tapi dekat Shopee memang kita bermula daripada zero, so memang susah sikit lah, memang struggle sikit. Tapi still okay lagi lah. Alright, sekarang ni saya tunjuk dulu untuk korang. Untuk Shopee 13 bulan 5 13 bulan 5 semalam. Okay, semalam saya dapat satu order, baru dapat 4 sen lah. Okay, baru dapat 4 sen. Dan untuk duit, okey, untuk kategori duit dia masuk lebih kurang setiap hari. Okey, dia akan payment dia tu masuk setiap hari. Duit dia tak akan kumpul, nampak? Duit dia tak akan kumpul. So dia memang akan masuk setiap hari lah. Kalau ada income, kalau tak ada income, dia macam ni lah. Okey, nampak 6, lepas tu 13. So maksudnya dia akan masuk setiap hari. Okey, untuk yang hari ni punya, contoh macam 13 bulan 5 ni, dia akan masuk besok 2 hari lagi. 2 hari lagi baru dia akan proses untuk buat payment lah. So saya dah dapat daripada Shopee ni baru RM50. Okay, sepanjang 2 bulan lebih. Okay, 2 bulan lebih saya baru dapat RM50. Tapi duit dia memang masuk kalau orang beli hari ni, so 3 hari ke depan baru dia keluar dekat sini. Seterusnya 3 hari lagi baru dia masuk akaun. Kira total 6 hari lah. Okay, 6 hari baru dia masuk akaun. Macam tu. Okay, tapi dia direct masuk akaun tau. Dia tak macam TikTok. Kalau macam TikTok pegang dulu duit kita kan. Tak, kalau yang ni dia direct masuk. Okay, direct masuk. Untuk buat Shopee affiliate ni, korang kena ada akaun yang telah dimonetize. Okay, contohnya macam TikTok dia nak 1000. Okay, YouTube dia nak 1000. So korang kena ada lah TikTok ataupun YouTube. Lepas tu korang buka Shopee, korang pergi dekat Mi ni, okay, kat bawah tu. Lepas tu korang pergi dekat Share and Earn ni, okay, ataupun affiliate lah, ada dekat situ. Korang tekan je, nanti dia akan suruh linkkan akaun korang, akaun TikTok ke akaun Shopee ke satu. Okay, lepas tu baru korang boleh join Shopee affiliate ni. Okay, kalau korang dah link satu, tak kisahlah TikTok ke YouTube ke Facebook ke, yang dah capai target lah kiranya, bukan link yang kosong. Kalau contoh korang link dekat TikTok, tapi TikTok tak cukup lagi 1000 follower, so korang tak boleh buat live lagi dekat TikTok. Bila korang link dekat TikTok pun korang tak boleh juga berniaga dekat Shopee. Korang kena monetize dekat TikTok dulu, lepas tu baru masuk Shopee. Macam tu lah lebih kurang. Okay, untuk post video tu senang je. Okay, dekat sini korang nak pilih produk dekat sini korang nak pilih produk. Macam aku biasa, aku akan guna kamera tu. Okay, lepas tu aku tengok lah barang yang aku nak. Macam contoh macam ni. Okay, kita klik. So kita tengok dekat sini lah. Okay, kalau contoh kita nak buat yang ni kan, kita tekan like ni. Okay, kita tekan like. Secara automatik nanti like tu kira dia masuk showcase kita tu. Dia masuk showcase kita. So masa kita nak post tu, kita pergi dekat account, kita pergi dekat Shopee video profile ni. Okay, dekat sini korang boleh nampak lah 21 follower. Okay, aku baru 21 follower. Kalau korang tengok video ni, korang boleh pergi follow lah aku punya Shopee. Okay, lepas tu korang pergi dekat post video. Tekan post video, masukkan video korang lah. Okay, masukkan video korang. Sekejap aku flip kamera ya. Baru kamera aku hidup yang ni. Okay, lepas tu korang masuklah video yang korang nak post tu, contoh okay, lepas tu korang tekan next. Dekat sini korang jangan allow lah. Kalau korang nak save dalam telefon, allow benda ni. Kalau tak nak save dalam telefon, kau biarkan je. Alright, lepas tu lagi satu, kalau korang allow yang ni, orang boleh ambil video kau. Maknanya kau rela video kau dicuri. Kalau kau tak nak video kau dicuri, kau tutup benda ni. Kiranya orang tak boleh
nak re-upload lah. Kalau dia orang re-upload, so dia orang kena amaran ataupun violation. Okey, kalau korang nak suruh dia orang ambil, korang on. Kalau korang tak nak, korang off. Okey, untuk add produk, tekan dekat sini. Lepas tu add lah produk. Ni produk yang kita add tadi, yang kita buat love. Lepas tu add produk and done. Kalau ada voucher, korang boleh letak voucher. Okey, boleh letak voucher. So kalau ada orang nak beli, orang tengok, oh ada voucher macam tu lah lebih kurang. Nampak? Okey, nampak jadi RM19.90. Gitulah. Lepas tu korang tekan post, nanti dia akan masuk lah dekat atas tu. So saya dah post dah video ni. So saya tak nak lah post 2-3 kali, betul tak? Okey, jadinya saya tunjuk dulu dekat korang so dia akan jadi macam ni. Untuk Shopee ni kau tak payah pelik dah. Walaupun view dia kosong, nampak tak? View aku ada yang kosong tu. Okey, view aku ada kosong. Korang tak payah pelik. Memang Shopee dia lambat sikit dia punya view tu. Okey, dan video aku yang lama-lama pun masih ada lagi kosong, nampak? So korang tak payah risau. Walaupun dia kosong ke apa ke, korang just masukkan je. Dia berbeza dengan TikTok. Kalau TikTok view tu akan ada tapi lambat kan. Kalau yang ni tak. Okey, ni video dah bulan lepas ni. Okey, bulan lepas ni mula-mula aku buat video. Tapi still lagi tak ada orang. So memang dia pelik sikit. Shopee ni dia pelik sikit. So korang tak payah risau lah. Kalau view tak ada, tak payah risau. Biar je. Nampak ni, ni still kosong lagi ni. Tak ada orang tengok lagi. Okey. Dia memang lambat. So Shopee dia berbeza dengan TikTok. Itu je aku boleh bagi tahu. Dia tak ada winning product macam TikTok. TikTok dia ada winning product kan. Kalau produk tu dah start dapat income, so kalau korang buat produk yang sama, so senanglah dapat commission. Tapi kalau Shopee ni dia berbeza. Okey, Shopee dia berbeza. Dia bukan cari winning product. Macam contoh pamper aku nampak, yang ni 3K, yang ni kosong. Kenapa? Sedangkan dua-dua pampers je. Okey, dua-dua pampers. Tapi kenapa yang tu 3K, yang tu kosong? Ya tu aku tak tahu. Algoritma Shopee ni dia berbeza sikit lah. Alright, tu sedikit pasal Shopee. Kalau korang nak buat Shopee, boleh follow akaun aku ni. Alright, sambil-sambil tu kalau korang nak cari nama aku, korang boleh pergi dekat sini, Abami Pro MJ. Okay, korang search je Abami Pro MJ. Nanti korang follow lah akaun ni. Okay, kita jumpa lagi di next video. Bye bye.